المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما ونفعنا وتعلمنا التذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهك ومرضاتك وسبحانه ومرتق العافية وصالح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الدين والمشرب الصافي الهني وهابي الغني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهابي. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني. على هذه النية وعلى نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya sedikit nervous sebab dah lama tak buat physical class, dah lama tak berdepan sebab satu berdepan dengan laptop je kan. Tapi hari ini saya berbesar hatilah, Alhamdulillah. Walaupun dengan kenervousan yang ada tu, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan kita peluang sekali lagi. Allah SWT berikan kita nikmat hadir dalam Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Bila mana berkumpulnya umat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mengingati Allah SWT, dalam mempelajari ilmu-ilmu, khususan ilmu-ilmu yang difardukan ke atas mereka. Jadi ilmu yang kita akan pelajari hari ini adalah ilmu fardu, fardu kifayah. Kan? Pengurusan jenazah adalah fardu kifayah yang mana perlu ada dalam sekelompok ataupun segolongan umat baginda SAW atau orang Islam, supaya apabila tertunainya perkara ini, maka diangkatlah kefarduannya kepada setiap umat Islam yang lain. Jadi Alhamdulillah kalian ini terpilih. Kita ni semua insya-Allah Alhamdulillah adalah mereka-mereka yang Allah SWT pilih untuk mempelajari ilmu fardu kifayah ini. Seperti yang kita tahu kan, ilmu fardu ain tu ilmu yang diwajibkan ke atas semua orang Islam, setiap individu, Muslim dan Muslimah. Maknanya tak ada yang namanya kalau suami dia tahu, isteri tak payah tahu, isteri dia tahu, anak dia tak payah tahu, tak, semua orang tahu, kena tahu. Tapi kalau fardu kifayah tu maknanya ilmu dan juga praktikal yang apabila telah dilakukan oleh segelintir orang Islam yang ada dekat tempat tersebut, maka terangkat fardunya daripada semua individu-individu Islam yang lain. Jadi bila kita terpilih untuk mempelajari ilmu ini, kita adalah mereka-mereka yang terpilih. Kerana kita bila dah belajar, diangkatlah kefarduannya daripada golongan yang lain. Kalau kita lakukan, kalau kita praktikkan, insya-Allah terangkatlah kefarduan daripada individu-individu Islam yang lain. Jadi Alhamdulillah kita terpilih pada hari-hari cuti seperti ini kan. Allah SWT bagi kita taufik dan hidayah untuk kita berkumpul bersama-sama dalam Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Jadi kita di dalam ini insya-Allah mempelajari ilmu fardu kifayah kita insya-Allah. Jadi kita doa mudah-mudahan seperti mana Allah kumpulkan kita dalam kebaikan di dunia, Allah kumpulkan kita untuk merasakan lazatnya menuntut ilmu. Allah Subhanahu Taala tidak haramkan kita untuk merasakan manfaat syafaat daripada ilmu kita pelajari di dunia ini nanti di akhirat kelak insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab kalau kita nampaklah cahaya dan ganjaran yang Allah SWT sediakan untuk mereka-mereka yang hadir dan berkumpul dalam majlis zikir ni, niscaya kita akan dapati ia adalah satu majlis yang tidak pernah sia-sia. Apapun niat orang yang berada dalam majlis tersebut, kerana beliau adalah ada dalam satu perkumpulan yang baginda SAW mengatakan humul qaum la yushqa minhum jalisuhum. Mereka itu berada dalam satu perkumpulan yang di dalamnya ada orang-orang yang kalau kita berkumpul dengan mereka, kita tak akan pernah rugi. So siapa pun kat sini, saya yakin semua dekat sini insya-Allah berada dalam majlis ini dalam keadaan niat yang ikhlas. Tapi kalau tiba-tiba ada satu daripada kita kan yang niat dia
ikut orang. Niat dia yakni tidak 100% kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak akan dapat sama seperti orang yang datang untuk Allah SWT, kerana Allah tak akan sia-siakan majlis seperti ini. Jadi benar kita dapat manfaat daripada majlis seperti ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulakan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi saya akan ambil bahagian pertama daripada kursus pengurusan jenazah, yakni bahagian teori. So kalau kita tanya apa tu teori, teori pengurusan jenazah, so kita tak akan belajar macam mana menguruskan jenazah yang mandi kafan, itu nanti bahagian praktikal. So basically bahagian teori itu more to, sebentar, saya berdoa supaya saya tahu nak deal dengan slide ni dengan baik, sebabnya anak saya yang buat kan. Sekejap, macam mana nak next ni? Okay. Okay. Kan. Okay, jadi kita akan ambil yang ini, kita akan kupas 3 bahagian teori yang ini sebelum kematian. Ini yang ilmu yang kami dapati daripada Al-Fadhil Al-Syekh Ustaz Hafiz Al-Jendrani Hafizahullah, dan juga Al-Hubaba Maryam Ibn Ali Al-Mashhur Hafizahullah. Okay, mereka ketika mengupas kursus pengurusan jenazah, mereka akan kupas dulu macam mana kita berhadapan dengan orang yang dalam keadaan dalam menghadapi kematian. Okey, ataupun kita adalah ahli keluarga orang yang sedang menghadapi kematian, ataupun kalau bab yang pertama ni kita sendiri dalam keadaan sakit menunggu kematian. Okey, jadi bagaimana untuk kita yakni bermuamalah dalam situasi tersebut. Yang kedua, ketika nazak. Kalau ketika nazak ni maknanya kita tengok orang yang sedang nazak lah. Seorang yang tengah nazak tu dia dah tak boleh buat apa lah, kan, dia dah ada antara dua alam. Kemudian selepas kematian, apa yang kita perlu buat sebagai ahli keluarga, orang-orang yang berada di sekeliling atau dekat tempat yang ada kematian. Jadi kita akan kupas beberapa perkara ini. Kemudian secara praktikalnya kita akan tunggu tukang menguruskan jenazah untuk kupas, insya-Allah. Okay, jadi bismillah, bahagian pertama daripada perkara ataupun daripada urusan sebelum kematian, yakni amalan bagi orang-orang yang hampir kepada kematian. Ni kita, saya masih sihat, saya masih alhamdulillah lah, demam pun tidak, alhamdulillah lah, tak ada sakit-sakit kronik. Kita kena selalu niat, kita kena selalu sedar, kita kena selalu yakni ingatkan diri kita yang kita ni sentiasa hampir kepada kematian. Every single day ketika kita lalui kehidupan kita, setiap hari yang berlalu tu kita semakin dekat dengan kematian. So bahagian ini kita terapkan dalam hati kita. Ini untuk kita, bukan untuk kita ingatkan orang lain sahaja, tapi dia khususan untuk kita. Okay, khususan untuk kita, bagaimana untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi kematian, kerana kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup sekarang ini akan merasakan kematian. Jadi kita semua sekarang dalam satu perjalanan menuju kematian, kan? Kita tak tahu bila. Kerana apa? Mati itu bukanlah syaratnya tua, bukanlah syarat mati itu sakit, bukanlah syarat mati itu bila doktor cakap dah tak ada harapan, tak. Hatta yang orang sihat pun boleh meninggal. Berapa banyak, subhanallah, sekarang ni kita tengok berapa banyak orang-orang yang kita dengar hari ni dia sihat, kita jumpa dia, besok dia meninggal. Kan? Yang namanya mati itu tidak ada syarat untuk dia mati. Bila-bila Allah SWT nak tarik nyawa dia, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Allah tak akan cepatkan sesaat, atau Allah tak akan lambatkan oleh sesaat pun. Jadi kita ni semua untuk kita. Okey? Jadi yang pertama, untuk dianjurkan untuk orang-orang dalam di ambang kematian. So kita kena selalu cakap kita ni di ambang kematian. Kerana Rasulullah SAW kata orang yang paling bijak adalah orang yang selalu mengingati mati. Orang yang bijak adalah orang yang selalu ingat mati. Maknanya dia selalu ingat mati tu maksudnya apa? Dia selalu rasa macam saya ni mati kejap lagi agaknya. Mungkin esok saya dah tak ada. Mungkin saya, itu orang yang bijak. So, bila dia rasa macam tu, dia akan sentiasa dalam keadaan cuba untuk bersiap sedia. Dia nak mati dalam keadaan apa? Kita nak mati dalam keadaan apa? Kita semua minta Allah husnul khatimah. Bila kita minta Allah husnul khatimah, kita kena sentiasa alert. Kita nak mati dalam keadaan ini. Kita nak mati dalam keadaan kita sedang berkumpul dalam majlis ilmu. Amin. So kita selalu hadir majlis ilmu. Dalam yakni hati kita berniat, mudah-mudahan Allah
matikan kita dalam majlis ilmu. Kita nak mati dalam keadaan bersujud, maka kita akan sentiasa ingatkan diri kita untuk sentiasa bersujud kepada Allah. Kita nak mati dalam keadaan tidak lalai kepada Allah, maka kita akan sentiasa ingatkan diri kita untuk jangan lalai daripada Allah Taala, kan. Jadi ini semua untuk kita. Jadi para ulama mengingatkan kita dalam menuju ambang kematian kita semua, maka memperbanyakkanlah taubat kepada Allah Subhanahu Taala, kerana kullu ibnu Adam khata'. Kita ni hari-hari buat dosa. Kita ni hari-hari buat dosa, hari-hari buat salah, maka sentiasalah bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu kita sadar kita buat dosa. Jangan macam, hari ni saya rasa saya tak dosa, kenapa saya nak bertaubat? Seburuk-buruk hamba Allah adalah apabila dia rasa dia tak berdosa. Seburuk-buruk dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah apabila dia merasakan dia tidak berdosa. Sebab tidak mungkin berlalu setiap hari kita tanpa kita melakukan dosa. Pasal itulah Rasulullah kata, kullu ibnu Adam khata', semua manusia itu dia buat dosa. Tapi kadang kita yang tak sadar. Kita tak sadar. Hari ni saya tak buka aurat. Hari ni alhamdulillah saya tak tinggal solat. Hari ni alhamdulillah saya tak sakitkan hati orang. Alhamdulillah hari ni saya yalah, ada boleh kita rasa kita tak buat dosa. So kita rasa kita tak berdosa. Padahal banyak lagi cabang dosa yang mungkin kita tak sedar. Kan? Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, lintasan hati. Okay, jadi kita semua buat dosa, maka perbanyakkanlah taubat, kerana baginda SAW kata kullu ibnu Adam khata'. Kemudian Rasul kata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah SWT dan perbanyakkanlah surah Al-Ikhlas. Kenapa kita kena banyak baca surah Al-Ikhlas? Di antara, saya yakin insyaAllah ramai kat sini lagi banyak tahulah kan fadilah membaca surah Al-Ikhlas. Tetapi di antara yang kita boleh ambil pengajaran kenapa kita kena banyak baca surah Al-Ikhlas, supaya kita termasuk dalam golongan al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ikhlas ini adalah melakukan setiap perkara untuk Allah Ta'ala tanpa kita menyebutnya ikhlas. Kata ulama, ikhlas itu ibarat surah Al-Ikhlas yang tidak ada perkataan ikhlas pun di dalamnya. Surah Al-Baqarah, dekat dalam tu ada kalimat Baqarah. Surah An-Nisa, dalam dari surah An-Nisa, kalimat An-Nisa. Dan banyak lagi surah-surah lain ada kalimat dekat situ. Tapi surah Ikhlas tak ada kalimat ikhlas. Qul huwallahu ahad, wallahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ulama cakap Al-Ikhlas tu seperti surah Al-Ikhlas, tak ada kalimat ikhlas. Maknanya kita apply dalam kehidupan kita, bila kita melakukan sesuatu untuk Allah ikhlas, kita akan sebut perkara itu ikhlas. Kalau kita ada sebut ikhlas, maknanya belum lagi 100% ikhlas. Kenapa kita kena perbanyakkan surah Al-Ikhlas sebelum kita mati? Sebab kita ni, hidup kita, the whole life kita ada yakni secara kita sedar ataupun tidak, ada gangguan yang nak tolak kita sama-sama masuk neraka, yakni iblis dan kunci-kunci. Dia janji dengan Allah SWT, ya Allah, bila iblis dikeluarkan oleh Allah daripada syurga, Allah SWT kata, ya iblis, engkau tu tempat engkau dekat neraka jahanam. Jadi iblis cakap, ya Allah, tunggu. Jadi dia buat deal dengan Allah. Okey ya Allah, aku masuk neraka kan? Baik, tunggulah. Aku akan sesatkan anak-anak Adam, zuriat keturunan Adam, sama-sama masuk aku dalam syurga. Sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam dengan aku. Kemudian dia cakap apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya Allah, ada di antara mereka hamba-hambamu ni yang ikhlas. Dia je yang akan terlepas daripada tipu daya. Jadi seluruh hidup kita ni, iblis dah janji dengan Allah nak sesatkan kita. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Tentu kita kena banyak baca surah Al-Ikhlas supaya kita terkeluar daripada golongan yang iblis nak tarik sama-sama masuk neraka jahanam, insyaAllah. Okay, kemudian yang kedua, memulakan segala hak orang yang pernah dizalimi. Kita tak tahu bila kita meninggal. Jangan pernah bila kita yakni secara sedar ataupun tidak, sengaja pun tidak, bila kita zalimi orang, khususnya bila kita berhutang, ambil hak orang, dengan janji kita akan bayar balik. Kalaulah kita boleh bayar cepat-cepat, tolong bayar cepat-cepat. Kerana manusia bila dia ada hutang hak dengan Allah, Allah tu Ar-Rahim, Allah tu Ar-Rahman, Allah tu Al-Ghafur, Allah tu Al-Ghaffar. Allah sifat dia maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Kalau kita bertaubat, Allah SWT ampunkan taubat itu. Tapi kalau kita tak selesai urusan dengan manusia, kalau selagi dia tidak halalkan, kita yakni Allah SWT akan
Allah kata saya tak boleh buat apa sebab urusan tu dengan hamba yang lain. Dia berhak. Jadi kita tak nak mati dalam keadaan kita tak settle dengan manusia. Maka settle lah urusan kita dengan manusia. Kalau yang kita zalimi itu kita sakitkan hati dia. Minta halal, yakni minta ampun. Kalau saya pernah sakitkan hati awak sengaja atau tidak dengan perkataan saya, dengan perbuatan saya, kan sampai dia cakap, ya ini musamaha, saya maafkan, tak ada apa-apa, kosong-kosong kan. Maka InsyaAllah kita tak ada hak-hak orang lah yang kita masih lagi boleh dituntut. Kemudian yang ketiga, mengqadakkan segala amalan yang luput atau tertinggal. Ini seperti solat-solat. Kalau kita yakni dulu kita jahil, kan kita banyak tinggalkan solat, qadaklah solat kita. Atau kita jahil kemudian kita banyak tinggalkan puasa bulan Ramadan. Maka cepat-cepat dalam keadaan kita masih mampu lagi, qadakkan segala amalan yang kita tertinggal, sengaja atau tidak, kan dalam keadaan kita tahu ataupun tidak. Bila kita dah berhijrah, kita dah sedar, maka cepat-cepatlah dalam keadaan kita mampu kita qadakkan supaya kita tidak berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, meminta dihalalkan segala hal dan perkara yang telah dikhianati. Dia sikit lebih kurang poin dia sama dengan nombor 2 lah. Maksudnya kita minta halal daripada manusia perkara-perkara yang kita pernah ambil daripada mereka. Lagi-lagi khususan kalau kita pernah khianat amanah yang orang pernah beri pada kita. Kan kita mengingkari amanah. Kerana itu adalah sifat munafik. Jadi kita tak nak meninggal dalam keadaan munafik. Kerana munafik tu ada tempat khusus dekat dalam neraka. Tapi dia orang beriman. Yakni dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi dia ada sifat munafik. Dia bukan orang munafik, dia ada sifat munafik, yakni memungkiri janji, pecah amanah. Jadi macam mana? Dia akan ditransfer sekejap. Dia transit sekejap dekat neraka. Dia akan terima dulu hukuman dia. Kita nak ke kita mati, kita ditransit sekejap? Tak nak. Kita tak nak jadi golongan yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Oh, mereka katakan, alah kita akan masuk neraka sekejap je, berapa hari je. Jadi bila dia orang buat dosa tu, dia memperlekehkan dengan mengatakan, tak apa saya buat dosa ni, saya still beriman dengan Allah dan hari akhirat. Rasulullah dah jamin saya syurga, Rasulullah mesti selamatkan saya. Paling-paling saya masuk neraka berapa hari je. Illa ayyama ma'dudat, few days. Kita tahu ke kita boleh sabar ke dengan berapa hari. Berapa saat dalam neraka pun kita akan sabar. Kita akan boleh tahan. Kan, jadi jangan jadi orang yang memperlekehkan azab neraka tu. Kan, jadi kita jangan pernah ada sifat-sifat munafik dalam diri kita kerana orang yang ada sifat-sifat munafik ni ada tempat khusus kat dalam neraka. Ya Allah akan bagi dia azab, dia kena rasa dulu azab tu. Yes, lepas itu dia akan keluar, dia akan masuk syurga. Rasulullah pasti tarik dia dan selamatkan dia. Tapi dia kena masuk neraka dulu, kita tak nak. Kita ni minta Allah bukankan kata tak nak masuk neraka dulu. Kita sampai minta Allah apa? Allahumma adkhilna jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Jangan kata masuk neraka. Hisab pun kita tak nak. Kita nak ya Allah jangan hisab kami ya Allah. Kan? Kami nak terus masuk syurga. Kita nak minta Allah yang tu. Jadi bila minta Allah tu jangan minta benda yang ya Allah kalau nak masukkan saya dalam neraka pun paling-paling 2-3 jam tak. Jangan nak rasa pun satu saat pun awak tak akan pernah sabar dengan neraka jahanam tu. Kan? Kerana apa? Ulama cakap Rasulullah SAW bila mensifatkan neraka tu jangan kata masuk. Belum masuk pun kamu hancur. Belum masuk neraka tu kamu dah boleh cahaya hancur debu dah. So macam mana kamu kata kamu boleh sabar dengan neraka tu? Okay? Jadi yang keempat tadi meminta dihalalkan. Kemudian jangan putus asa untuk bertaubat. Tadi yang pertama memperbanyakkan taubat. Kan? Yang kelima ni khas untuk orang yang dia rasa dia banyak dosa. Jangan pernah putus asa untuk bertaubat. Kalau dia dalam keadaan yang mungkin dia dah sakit kan. Dia dah lemah untuk banyak melakukan ketaatan. Jangan pernah putus asa daripada maghfirah Allah. Saya nak solat taubat pun sekarang dah tak kuat. Mungkin dia dah macam bedridden ke apa, tapi dia masih sadar, dia masih boleh berfikir. Jangan putus asa daripada taubat. Allah kata dalam Al-Quran, saya rasa saya selalu repeat kot ayat ni dekat siapa-siapa yang belajar HZL, tapi saya suka juga nak repeat. Allah SWT kata dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kezaliman, dalam melakukan dosa dan maksiat,
Mana orang tu banyak dosa, dosa dia besar, banyak. Allah suruh Rasulullah SAW sampaikan, aku suruh mereka, wahai hamba-hambaku. Allah nisbahkan orang yang banyak dosa ni, dan dosa ni mereka besar. Allah Ta'ala, come, oh my servant. Wahai hamba-hambaku. Allah tak cakap, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, wahai orang-orang yang berdosa. Tak. Allah still terikat orang-orang yang banyak dosa ni, dan dosa-dosa besar ni, Allah kata, bagi kita mereka, wahai hamba-hambaku. Allah rangkul kita. Allah kata, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi Allah nak cakap yang berapa banyak pun dosa yang kamu ada, berapa besar pun dosa yang kamu bawa, bila kamu datang kepada aku, bertaubat kepada aku, minta keampunanku, nescaya kamu akan dapati aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah sifatnya Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Allah bukan hanya ampunkan, kemudian Allah kata, okey dah, go. Allah kata, aku ampunkan. Allah, I love you. Aku akan cinta kamu. Aku akan tunjukkan kasih sayang aku. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Berapa besar pun dosa kita, berapa banyak pun dosa kita, sengaja atau tidak, tahu atau tidak, sedar atau tidak, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Kemudian yang keenam, sunnah berwasiat dalam beberapa perkara. Ini penting. Ini orang kata adalah sunnah yang dilalaikan. Sunnah yang yakni mungkin ada orang yang, banyak orang terlepas pandang. Tapi ini adalah sunnah sangat dititik beratkan. So insyaAllah mudah-mudahan selepas ini kita semua dapat buat sunat ni. Jangan tunggu dah sakit. Jangan tunggu doktor dah diagnose cancer, awak lagi 3 bulan baru tunggu nak buat wasiat. Sekarang ni waktu sihat, tulis wasiat. Wasiat. Tulis wasiat. Letakkan di bawah tempat tidur kamu. Kan itu sunnah. Saya pernah baca kan, Rasulullah kata sunnah, sebelum tidur sudah ada wasiat di bawah bantal kamu. Dia bukan literally kena bawah bantal. Maksudnya dah siapkan wasiat. So bila kamu meninggal, kalau orang dapat awak punya jenazah, angkat, orang nampak wasiat tu, itu maksudnya. Kan? So wasiat tu tak semestinya di bawah bantal. Yakni Allah SWT, hadis tu tak semua di bawah bantal, tapi letakkan dekat tempat-tempat yang mudah untuk orang dapat. Misal Allah SWT, awak letak dekat tempat yang you keep your barang-barang yang orang senang buka almari awak je nampak wasiat. Atau senang kata, awak letak wasiat, lepas awak cakap dengan semua ahli keluarga awak, okay, kat sini wasiat, tulis besar-besar kat situ wasiat. Kenapa? Kita tengok kenapa. Dia ada pada slide-slide yang seterusnya. Dah berapa minit ni baru slide yang pertama. Tipikal Okey. Baik, sunat berwasiat untuk beberapa perkara. Yang pertama, berwasiat mengenai takwa kepada ahli keluarga. Sesimpel-simpel wasiat adalah, saya berwasiat kepada kalian, wahai ahli keluargaku, untuk bertakwa kepada Allah. Itu je maknanya kamu dah tulis wasiat. Wasiat itu pesanan. Wasiat itu kata baginda SAW adalah lisan kamu setelah kamu mati. Awak bila dah mati, awak dah tak boleh berbual kan? Kalau awak dah mati, awak berbual, jadi cerita lain. Itu dah jadi cerita dalam komik Mastika. Okey, jadi wasiat itu adalah lisan kamu setelah lisan kamu tu dah keluh, dah tak boleh berbual, kita dah terbujur kaku. So itu lisan kita. So tulislah wasiat seperti mana kamu rasa kamu nak pesan ahli keluarga kamu waktu kamu hidup. Kita kalau pesan kita pesan apa? Jangan tinggal solat, jangan lupa doakan umi. Tulis dalam wasiat. Tulis, okay, wasiat ini untuk ahli keluarga dan anak-anak umi. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah tinggal solat 5 waktu. Jangan pernah buka aurat. Tulis. Itu adalah pesanan kamu. Lepas kamu meninggal, tak boleh dengar, mereka tak boleh dengar lagi suara kita, tapi mereka boleh baca tulisan kita. Kan? Kemudian yang kedua, sunnah waktu kita berwasiat mengenai hak Allah. Itu macam tadi, jangan tinggalkan solat. Jangan zalimi hak orang. Jadilah anak-anak yang soleh-solehah. Dengarlah cakap Abi kalau Umi dah meninggal. Kan, bagi tahu Abi jangan kahwin lagi selagi Umi kahwin. Taklah. Tak. Mengenai hak Allah, itu hak kita. Hak Allah. Pernah dengar kan wasiat yang seorang ibu tu dia cakap dengan anak dia. Dia cakap dengan suami dia, saya izinkan awak kahwin lagi. Tapi bila saya punya tanah dah kering, awak tunggu tanah kubur saya dah kering, baru awak boleh kahwin lagi. Jadi suami dia tu hari-hari ziarah lah kubur dia, nak tahu lah. Tapi setiap hari suami dia ziarah, basah. Hari-hari dia tengok kubur isteri dia basah. Dia macam, sehari, 2 hari, 3 hari, okey lah. Seminggu basah lagi.
Sebulan sebasar lagi, macam mana ni? Duduk dah macam-macam. Oh ni aku ni wali ni agaknya kan. Satu hari dia satu ziarah dia pasal gitu kan. Satu hari dia datang cepat sikit. Rupanya bila dia datang cepat tu dia dapati ada orang yang siram. Siram. Jadi dia tanya, kenapa yang awak siram kubur ni hari-hari? Saya terima wasiat daripada ni Fulanah ni. Dia berwasiat pada saya dan saya kena buat wasiat ni. Dia cakap hari-hari datang waktu ni sebelum asar, basahkan kubur saya. Kiranya sampai dia cakap, oh sampai mati pun kau macam gitu macam tu lah. Okay, jadi kan tu apa-apa je lah kan. Okay, jadi Allah SWT berwasiatlah untuk ahli keluarga kita dan untuk orang yang membaca wasiat kita. Jadi wasiat tu dia boleh ada beberapa bahagian lah. Wasiat untuk ahli keluarga terdekat. Wasiat untuk sekalian orang yang membaca wasiat ini, orang-orang yang beriman. So kita kemudian dia nanti boleh di spread kan, di spread. Ini wasiat daripada Fulana kepada sesiapa saja yang membaca wasiat ini. Kerana semua yang membaca wasiat ini dia tahu daripada si Fulan. Kalau dia buat, orang tu dapat pahala. So maksudnya subhanallah dia masih berdakwah lepas meninggal. Dia masih lagi berdakwah walau lepas dia meninggal. Okay? Kemudian berwasiat mengenai urusan hutang piutang. Kalau dia ada berhutang atau ada orang hutang dengan dia, so dia kena tulis wasiat. Cakap, okay, wahai mereka yang menguruskan harta pusaka saya atau yakni apa saja, saya ada hutang dengan sebulan berapa, perjanjiannya macam mana, siapa saksinya, kemudian tulis wasiat. Ataupun si fulan ada hutang dengan saya berapa atau gini. Kalau dia belum lagi nak halalkan, dia tidak wajib untuk halalkan kan. Jadi tolong ni ambillah hutang itu dan berikan kepada waris saya. Sebab itu haknya waris pula. Kalau dia nak halalkan, dia tulis kat situ, si fulan ada hutang dengan saya. Kalau saya pergi dahulu, saya halalkan. Supaya waris boleh bagi tahu kepada orang yang berhutang dengan yang si mati tadi yang dia dah halalkan. Okey, jadi perkara hutang ni yang paling penting juga sebenarnya dalam urusan wasiat. Kemudian berwasiatlah mengenai sedekah jariah kalau harta banyak. Jadi kalau dia ada banyak harta, dia nak bersedekah, jadi dia tulis wasiat. Okay, dia tak boleh lebih daripada 1/3. Okay, nanti kalau saya meninggal, tolonglah keluarkan 1/3. Saya nak bersedekah kepada tempat-tempat tersebut. Maka si waris tadi tu wajib untuk buat dulu apa yang dia minta sebelum mereka mengagihkannya secara faraid. Kemudian seterusnya berwasiat 1/3 daripada harta untuk tujuan wakaf. Wakaf lain dengan sedekah. Wakaf tu dia lagi amal jariah. Kalau sedekah dia nak kasi makan, kan dia nak sedekah anak yatim. Kalau wakaf tu maksudnya bina masjid ke madrasah ke wakaf. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berwasiat fidak. Berwasiat fidak ni maksudnya apa? Dia berpesan. Saya berpesan kepada wahai orang-orang yang mahu dan yakni berkehendak untuk membantu saya membacakan saya tahlil fidak. Siapa pernah dengar tahlil fidak? Tahlil fidak adalah bacaan 70,000 kali la ilaha illallah. Okay, tahlil fidak adalah 70 kali tahlil la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, 70 kali tahlil la ilaha illallah kepada hadiah kepada orang yang meninggal sebelum dia didafn, sebelum dia dikebumikan. Okay, jadi waktu dia selepas dia ditarik roh dia, maknanya selepas dia menghembuskan nafas terakhir, sebelum dia dikuburkan. Kalau kita dapat hadiahkan dia 70,000 kali la ilaha illallah, maka dia akan jadi fidak. Fidak tu maksudnya apa? Tebusan. Tebusan daripada api neraka. Dia akan terselamat daripada api neraka. Subhanallah, kata seorang ulama, kita sunnah sebab tu amatlah baik. Kami buat untuk ahli keluarga kami macam ni. Kalau ada orang meninggal, kita kumpulkan ramai-ramai orang, kita suruh tulis nama. Setiap orang ambil 1,000 je. Jadi tak berat lah untuk dia. Kan? 1,000 tu sekejap je, insyaAllah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sekejap. Jadi semua orang, kita kumpul 70 orang, semua orang baca 1,000. Siapa ada masa lebih, mungkin dia boleh ambil 2,000. So at least sampai 70,000. Niatkan untuk si mati. Maka tahlil itu bacaan la ilaha illallah. Tahlil itu maksudnya bacaan la ilaha illallah akan menjadi tebusan daripada api neraka untuk dia. Dan yang terbaik adalah kita buat untuk diri kita. Macam mana Ustazah dah mati macam nak baca tahlil? Kamu tengah hidup ni, tengah sihat ni, baca 70,000 kali la ilaha illallah untuk diri kamu.
Ya Allah, saya niatkan 70 kali tahlil fidak ni untuk diri saya. Saya dah buat dulu tebusan sebelum saya mati. This is the best tahlil fidak. You're doing it for yourself first. Jadi bila kamu meninggal, insyaAllah kalau orang Allah kasih taufik hidayah ilham untuk orang yang hidup buat kan, alangkah lebih baik lah kan. Tapi yang terbaik you do for yourself first. Jadi kita buat dulu 70,000 kali tahlil fidak. Okay, wasiat. Ni semua wasiat ni kalau kita buat, kita buat ni semua bukan benda-benda yang wajib. Kebanyakan semua benda-benda yang sunnah, betul tak? Guru kami Bapa Maryam Hafizahullah kata, the powerful of wasiat, bila kita berpesan kepada orang untuk berwasiat, benda yang sunnah dah jadi wajib. Betul tak? Sebab orang yang hidup, dia wajib memenuhi wasiat orang yang berwasiat, yang dah mati tu. Bila dia buat, kamu dapat pahala, dan pahala kamu tu dah apa? Sebab daripada benda sunnah, dia jadi wajib. So every single time dia buat benda sunnah tu, kamu dapat pahala wajib. So macam best lah. Berwasiat ni benda yang awak akan untung. Padahal benda tu sunnah je untuk dia buat. Tapi dia buat juga kerana awak dah wasiat. So awak adalah sebab dia buat benda tu. So awak akan dapat pahala double. Subhanallah. Dia awak jadi sebab kenapa dia buat benda tu. Okay. Okay, nota. Kita tengok nota kat sebelah sini. Kata ulama, orang yang tidak berwasiat dia tidak akan berkata-kata sewaktu dia dalam kubur. Orang yang berwasiat dia akan jadi orang yang bisu. Anak saya tahu yang tolong saya buatkan slide ni. Thanks to her, Aisyah Maisarah, doakan dia. dia bila buat ni, dia cakap, Umi, nak tulis wasiat lah dia. Nanti tak boleh jawab soalan kubur. Bukan. Cakap bukan, dia tak akan jawab soalan kubur. Kita dekat alam barzah, kita ada satu alam special. Kita bermasyarakat. Macam mana kita dekat alam dunia ni, kita bermasyarakat, berjiran, tetangga, saling ziarah, menziarahi. Dekat alam barzah juga ada tradisi seperti itu. Kita nampak je. Kalau kita nampak jadi lain pula kan. Tapi dia ada yang tradisi ziarah, menziarahi, bermasyarakat, berteman. Jadi kata ulama, kalau orang yang tidak tulis wasiat, dia akan jadi orang yang tidak boleh berkata-kata. Dia boleh melihat, dia boleh mendengar, but dia diharamkan untuk bercakap. So rugi, dia tak boleh berbual. So, kita tulis wasiat insyaAllah. Hari ni semua saya tulis wasiat. Okay, yang kedua, nota mengingati mati dengan berkata inilah akhir, sunnah mengingati mati dengan berkata inilah akhir umurku. Yang tadi saya cakap. Maknanya ini semua untuk kita. Supaya kita selalu cakap dengan diri kita, ini yang terakhir untuk saya. Ini adalah hari yang terakhir untuk saya. Saya dah nak mati, saya dah nak mati. Begitu. Okay? Baik, seterusnya. Adab berziarah. Okay, jadi tadi tu secara rambang, macam mana kita dalam menuju ambang kematian. Sekarang adab berziarah, kita menjadi orang yang berziarah kepada orang yang sakit. Orang yang sakit kat sini masih lagi, orang yang sakit masih boleh berbicara, belum lagi di ambang nazak, sakarat. Nanti sekejap lagi baru di ambang sakarat. Ini adab berziarah, kita kena ambil perhatian supaya insyaAllah kita menjadi orang yang dapat buat sunnah dan tidak menghapuskan pahala sunnah. Sebab ada orang dia niat nak buat sunnah, tapi lepas itu dia tak jaga adab, akhirnya tak dapat pahala. Jadi pertama, meringankan duduk. Ziarah orang sakit bukan ziarah hari raya. Ziarah orang sakit bukan ziarah hari raya. Jadi ziarah orang sakit tu jangan expect apa-apa daripada orang yang sakit tersebut. Tak ada air sikit ke, alah paling-paling pun roti ke, jangan kan. Maksudnya kita datang ziarah dia untuk tenangkan hati dia dengan mengatakan kami ingat kamu dan kami doakan kamu. Okay, jadi ziarah sunnahnya jangan ziarah lama-lama. Kemudian yang di bawah ini mendoakan orang sakit. Sebab tu saya cakap ni sakit dia masih sakit yang dia sadar, masih lagi sakit yang mild, dengan berdoa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka kalau dia lelaki, tak as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaki kalau orang sakit tu lelaki, perempuan. Okay, ini doa yang Rasulullah SAW ajar waktu kita ziarah orang sakit. Disunahkan untuk kita bacakan 7 kali. Okay. Kemudian berpesan kepada orang sakit supaya berwasiat dengan perkara yang baik. Okay. Ini kena hati-hati sikit. Guru kami pun ajarkan kepada kami. Bila kita cakap dengan orang sakit, tulis wasiat, jangan sampai dia terasa macam, awak ni saya nak mati. Kan? Jangan. Hati-hati. Kena mainkan kata-kata. So belajarlah jadi sweet talker sikit. Kan? Kita macam
Buat. Lepas tu macam mungkin kita selitkan, Masya Allah tau, kemarin nak dengar cerita tak? Kemarin kita masuk kelas ni. Jadi macam jangan rasa yang kita ni tengah cakap dia, awak ni rasanya macam dah nak ambang kematian. Tulislah wasiat. Jangan macam itu. Jangan kasi dia terasa macam itu. Pandailah menggunakan kata-kata supaya dia tak terasa yang kita ni rasa dia dah nak mati. Seorang sakit ni dia sensitif. Kita ni datang untuk senangkan hati dia, bukan untuk lukakan hati dia. Okay? Tapi alangkah baiknya kalau dapat sampaikan kepada dia, wasiat tu penting. Saya dah tulis wasiat dah, saya tak sakit. Macam itulah. Kan? Kemudian sunnah menziarahi orang sakit ketika dia awal sakit. Maksudnya jangan tunggu sampai dia dah sakit berat-berat baru ziarah. Dengar je dia sakit, sunnahnya terus ziarah. Jadi waktu dia awal-awal sakit. Kemudian yang terakhir, jangan makan dan minum di sisi orang yang sakit kerana hukumnya makruh. Sebab boleh jadi orang yang sakit tu dia tak selera. Dia tak selera makan. Dia nak makan buah-buah pun tak selera. Macam benda-benda, apa kita pergi makan lontong kat depan dia. Lontong dengan rendang, kak, letak seronding, sambal. Kesian dia. Kan? Sebab dia tak selera, dia tak dimakan. So, langkah baiknya untuk kita tinggalkan perkara tersebut. Okay, hukum dia makruh. Makruh tu apa? Makruh tu apa? Kalau tak buat, kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita terbuat, tak ada apa-apa. Okay? Dan menghilangkan pahala ziarah. Kan kita boleh terhilanglah pahala ziarah kalau si sakit tadi tu terasa hati. Terasa hati tu je berkumpulan. Lepas tu awak balik nanti dia nangis sebab sedap dia makan lontong rendang. Kesian. Okay, jadi jangan buat. Okay, ya saya. Okay, insyaAllah. Nanti saya share. Tapi macam mana nak share ke apa? Nanti ajarkan. Okay. Kemudian seterusnya. Okay. Hari tu kita cakap sakit dia masih mild. Boleh berbual dengan kita, dia boleh nampak kita, kita boleh cakap dengan dia. Itu adab dia. Sekarang kita pergi masuk ke dalam bab tanda-tanda orang tu dah nazak. Okay, jadi kadang-kadang kita dengar orang sakit, ada yang sakit kan lama dia kat hospital, tapi dia masih boleh berbual, masih sadar, sebenarnya dia belum nazak. Kemudian ada pula nanti satu fasa dia dah lama dekat hospital, lama-lama dia dah tak sadar diri. So bila kita nak tahu dia tu dah mula nazak. Okay, nazak tu apa? Janganlah orang tu baru tak sadar sikit je, dia dah nazak, mesej orang semua dia dah nazak. Nazak tu dalam bahasa Arab, maksud dia nazak. Nazak tu sedang ditarik roh. Tu nazak. So the moment orang tu sedang dalam merasakan proses roh dia ditarik, itu maksudnya nazak. So bukan sembarang-sembarang dia boleh kenal pasti seseorang tu sedang nazak. Okay, so kalau kita belajar ni, mudah-mudahan lepas ni kita tahu. Nazak tu maknanya dia dah dalam proses sakarat. Dia dah mula sakit tarik roh. Okay, jadi maksudnya apa? Tengah mula, Malaikat Israel dah ada kat situ. Okay, kalau kita kat situ, kita tengok orang macam tengah nazak. Kalau kita dah belajar, maknanya Malaikat Israel dah ada kat sini, nampak kita. Maknanya dia nampak kita. Dia dalam proses tarik roh. Maknanya Allah SWT Muhammad, roh sedang dipisahkan daripada jasad. Okay, nanti kita kupas lagi secara mendalam. Okay, yang pertama, tanda-tanda. So dia tanda-tanda. Dia tak semestinya bila orang tu nazak, awak mesti tahu tak? Kalau awak dilihatkan, dibukakan hijab oleh Allah, awak nampak tanda-tanda ni, maknanya awak nampak lah. Ada orang dia tak nampak, maknanya dia tak nampak. Jadi tidak semestinya awak tak nampak, orang tu bukan tengah nazak. Boleh jadi dia tengah nazak, awak yang tak sadar. Boleh jadi dia tak nazak tapi awak pandai-pandai cakap dia nazak. Macam tu. So it is just tanda-tanda, bukan semestinya wajib. Okay. Yang pertama, kedengaran suara gharah-gharah. Saya yakin kalau siapa yang dah banyak kali menghadapi orang kemudian mungkin dia pernah terperasan lah tanda-tanda ni. Ini tanda paling obvious. Dia akan kedengaran sesekali. Dia bukan every single time. Sesekali terdengar suara bergelegak daripada kerongkong. Maksudnya ketika dia bernafas, nafas dia berbunyi lebih kuat daripada biasa. So, kalau orang bernafas yang secara normal kan, kalau dia terbuka mulut dia, kalau gora-gora, maknanya bunyi gitu. Saya pernah nampak dekat almarhumah nenek tiri saya, nenek tiri dia. Masa tu dia memang nazak dia dalam masa satu hari, satu malam itu. Waktu tu kita kecil lagi. Tapi dia bukan every single time. Dia every macam berapa minit, 15 minit. Begitu. So, itu nazak. Maknanya ketika itu
roh tengah keluar. Tapi roh keluar tu bukan rentapan macam tu. Roh tu keluar, malaikat Israel tarik sedikit-sedikit. Sebab tu kamu kalau berada, letaklah 24 jam kamu berada di hadapan orang yang sedang nazak, kamu akan mendengar suara gharah-gharah ini beberapa kali. Kerana roh tu ditarik sedikit demi sedikit. Waktu roh tarik tu, awak akan dengar roh dia melalui tenggorokan kita. Sebab roh tu, malaikat Israel daripada kepala. Roh tu akan ditarik daripada kaki. Roh tu akan terpisah dari jasad seseorang melalui kaki dulu. So, tapak kaki dia dulu. Sebab tu, banyak-banyak anggota badan tapak kaki yang akan meninggal dahulu. Maknanya tidak ada roh lagi. Terpisah daripada roh tapak kaki. Waktu tarik daripada kaki tu, gara-gara akan kedengaran. Dia akan berhenti dekat pergelangan kaki. Berhenti. Lagi sekejap, malaikat Israel tarik lagi. Sampai lutut. So, every joint. Tarik lagi. Akan kedengaran lagi gara-gara. Tu maknanya tarik sampai lutut. So, maknanya dah tak ada roh antara kaki dengan lutut tu. Kemudian ditarik lagi sampai pinggang. Kemudian ditarik lagi sampai leher. Kemudian ditarik, itulah terakhir ketika seseorang itu menghembuskan nafas terakhir. Kedengaran suara gara-gara. Yang ni kedengaran bunyi nafas yang kuat. Kemudian kuku, jari-jari kaki dan tangan menjadi biru dan lebam serta menjadi sejuk. Kedua anggota tersebut. Jari-jari kaki juga turun ke bawah. Itu maksudnya dekat kaki tu dah tak ada roh. Dia dah kaku, dia dah sejuk. Maknanya dah tak ada roh lagi. Tapi orang tu masih hidup sebab masih lagi roh tu masih ada bahagian atas ni. So dia masih hidup. Tapi kaki akan turun dulu. Sebab tu tanda-tanda awal nazak, yang ni dah mula roh itu ditarik adalah kaki dulu kita akan perasan. Kaki dia akan lebam biru dan jatuh. Kan orang-orang tu cakap tengok nampak kaki dia. Kalau dah jatuh maknanya dia dah nazak. Betul tak? Sebab kaki dia yang akan kehilangan roh dulu. Jadi roh tu akan berpisah daripada jasad kita melalui kaki sampai pergelangan. Daripada pergelangan kaki sampai lutut. Daripada lutut sampai pinggang. Ini semua akan mati dahulu. Kemudian daripada pinggang sampai sini. Yang terakhir baru daripada sini sampai keluar yang terakhir. Jadi sakitnya sakaratul maut ini adalah umpama kulit kamu disiat-siat keluar daripada isi kamu. Malah berganda-ganda lagi. Kata Bapa Maryam, kamu punya kulit dah berapa lama dengan kamu punya kulit dah berapa lama melekat dengan isi. Selama kita hidup lah, daripada kita baby kan. Sekarang ni dah lama melekat ni, kamu cuba untuk siat dia, pisahkan dia. Sakit tak? Sakit kan? Seperti itulah roh dengan jasad kita. The moment Allah tiupkan roh ke dalam rahim ibu kita, jasad kita sedang terbentuk, dia dah bersebati. So bayangkan sakitnya ketika dia dipisahkan. Sebab itu Rasulullah kata sakitnya sakarat itu seperti kamu ditikam 70 kali tikaman. Every inci of kamu punya jasad, bukan macam satu, tangan 170 kali, tak. Every inci, setiap inci anggota jasad kita bila ditarik, seperti 70 kali ditikam. Bayangkan sakit. Satu Rasulullah SAW kata, alalil mauti sakarat. Rasulullah sendiri kesan dengan sakitnya sakarat ketika Rasulullah melalui sakarat. Rasulullah kata, ya Allah, sakitnya sakarat ni. Sakarat ni sakit. Okay, baik. Jadi tanda-tanda kita boleh nampak seseorang tengah nazak, bila kita nampak dia punya kuku, jari kaki, tangan semua menjadi biru dan lebam serta menjadi sejuk. Kerana no more roh dekat situ. Kemudian tulang belakang jatuh. Maknanya dia dah tak spine dia dah tak straight. Dia dah Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita tengok sehingga dia dah melekat dekat bumi. Kita kalau bandingkan betul-betul kita punya badan macam terangkat sikit. Tapi kalau orang yang roh dah tak ada kat situ, dia dah melekat kat bumi. Kemudian perkara yang perlu dilakukan. Jadi bila kita tengok orang tu nazak, kita dah nampak dah tanda-tanda nazak. So kita kena buat apa? Kita yang ada kat situ kena buat apa? Pergi mesej orang, dia dah nazak ni. Dia dah nazak. Ya, betul. Boleh bagi tahu orang. Tapi ada benda yang kamu perlu lakukan lebih utama. Dah bagi tahu orang dan do this. Pertama, menghalakan kakinya ke arah kiblat dan kepalanya ditinggikan sedikit dengan bantal. Seperti keadaan orang yang sedang sembahyang terlentang dan pastikan mukanya menghadap kiblat. Kiblat kat mana? Tak apalah. Seperti kiblat misal kiblat kat sini.
Sekarang kalau kita tengok orang tu tengah nazak, kita hadapkan dia ke kiblat. Caranya macam mana? Okay. Jadi kalau kiblat sini misal kata straight lah straight. Kiblat straight macam ni, kaki kat sini, kepala kat sini. Kepala letak bantal, seolah-olah dia tengah solat menghadap kiblat. Okay? Kenapa? Sebab orang tengah nazak ni, kita nak tarik, kita nak undang seberapa banyak malaikat rahmah. Sebab tu yakni apa yang kita perlu lakukan di hadapan orang nazak ni very crucial. Awak yang ketika berada dekat tempat orang yang ada nazak ni memainkan peranan yang sangat penting untuk tarik seberapa ramai malaikat rahmah. Sebabnya orang yang tengah nazak ni dia tengah menghadapi dua alam. Tahu tak yang dia nampak syurga dan neraka. Dia dikelilingi syaitan dan malaikat. Dia tak tahu dan dia dalam keadaan clueless dia nak ikut yang mana. Dia didatangi figure-figure yang dia sayang sebelum tu. Mak bapak dia dah meninggal, datang cakap dengan dia. Wahai anakku, apa yang kita pelajari selama ni, apa yang mak pernah ajar dengan awak ni sebenarnya salah. Bukanlah Tuhan kita tu Allah. Mak dia akan cakap dengan dia macam tu. Siapa mak dia tu? Syaitan. Guru dia akan datang menyerupai guru dia. Saya minta maaf lah apa yang saya ajar kepada awak ini salah sebenarnya. Dia akan keliru. Siapa yang datang tu sebenarnya? Syaitan. Syaitan akan menyerupai mak dan ayah dia, orang-orang yang pergi sebelum dia, wajah guru-guru dia. Untuk apa? Inilah momen-momen terakhir syaitan nak sesatkan dia. Sekitar yang ada dekat depan dia, kalau kita cakap dengan dia pun, dia dengar separuh tak dengar. Sebab dia dengar juga daripada alam yang lain. So kita sekarang buat apa? Kita bantu dia dengan undang banyak-banyak malaikat rahmah. Malaikat rahmah ni akan berbicara juga dengan dia, bantu dia. Jangan dengar itu adalah syaitan. Dia nak sesatkan kamu. Inilah momen-momen terakhir kemuncak dia nak sesatkan kamu. Dia nak. Dan orang tu kalau dia ada ilmu, dia banyak amal, dia banyak kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan terpedaya dengan tipu daya syaitan tadi. Okay, jadi kita halakan dia ke kiblat supaya apa? Kita buat benda yang mendekatkan dia kepada Allah. Jadi sekarang kita sedang mengundang malaikat rahmah. Okay, jadi cara dia kalau kiblat macam ni, kita baringkan dia macam ni. Jadi dengan kiblat. Atau yang afdal sekiranya dibaringkan di atas lambung yang kanan atau kiri, maknanya miring. Tapi ni it's not easy lah. Maksudnya kalau Allah SWT Muhammad kalau kat sana kan, kita miringkan dia ke kanan menghadap kiblat. So macam ni. Dia baring macam ni tapi dia menghadap kiblat. Tapi benda tu tak senang kan kalau orang tengah baring. Mana kita kena letak bantal sana, bantal sini. So the better, the easiest is macam gitu. So menghadapkan dia ke kiblat. Okay? Tu yang biasa orang buat. Kedua, mentalkinkan. Yang mentalkinkan ni apa? Ajarkan kalimat tauhid. Mengajarkan kalimat tauhid ini, kalau orang tu orang Islam, InsyaAllah kita selalu akan menghadap nazak orang Islam normally. Okay, jadi kalau menghadap orang yang nazak tu orang Islam, ajarkan dia kalimat tauhid la ilaha illallah. Full stop. Jangan kalau dekat drama-drama lagi tu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bukan main susah lagi. Dia tu dia tengah nazak. Nazak tu dia all over the place. Dia punya mind. Dia dah nampak syurga neraka, dia dah nampak dua alam, dia dah jumpa syaitan dengan malaikat. Bukan senang untuk disebut benda-benda yang bagi kita senang. So ajarkan dia word paling senang, yang dia tak perlukan banyak anggota untuk dia sebutkan. Hanya satu anggota kita perlukan untuk kita sebut kalimat tauhid, lidah. La ilaha illallah. Awak tak perlu gigi, awak tak perlu bibir, kan? Awak tak perlu. Ya, kita perlukan gerakkan lidah je. Satu kalimat tauhid ni kalimat yang paling senang untuk disebut. Tapi hanya orang-orang yang Allah berikan dia taufik dan Allah pilih dia je dia dapat akhiri kalimat la ilaha illallah pada akhir usia dia. Jadi cara dia, kat sini cara letak. Okay. Cara mentalkinkan orang yang sakit adalah kalimat la ilaha illallah. Untuk orang Islam, kita tengok yang kat situ kan, jika orang tu bukan Islam, kalau boleh, bila kita nampak dia nak meninggal, suruh try untuk dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Why? Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan Islam. Kalau dia dapat sebut sekali je, alhamdulillah, dah. Maknanya dia mati dalam Islam. Orang yang mati dalam Islam, Allah erase semua dosa-dosa dia before dia masuk Islam tu. Maknanya dia seperti baru dilahirkan ibunda dia. Kan? Okay, itu kalau orang yang bukan Islam.
Sekarang kalau orang yang dah Islam, kita ajarkan dia kalimat La ilaha illallah. Cara dia, pertama, pergi kat telinga sebelah kanan dia. Kan, pergi kat telinga kanan dia, bisikkan dengan jelas, dengan tenang, jangan gopoh. Kalau orang yang tu tengah sangat-sangat bersedihan, jangan kasi dia yang buat. Sebab nanti dia takut dia gopoh, suara dia tak tenang, suara dia tak jelas, nanti susah. Orang yang tengah nazar ni, kita kena kasi dia fokus suara yang dekat dengan telinga dia. Kan, sebab kita cakap tadi, dia dah dengar macam-macam suara. So, pergi kat sebelah telinga kanan dia, kemudian sebutlah dengan jelas, sebutlah dengan tenang, La ilaha illallah. Stop. Jangan sebut benda lain. Jangan cakap dia, Mak tolong ikut kakak. Cakap, jangan. Sebab itu akan buat dia confused. Apa ni aku tengah dengar. Jangan. Pergi kat telinga kanan, tu je sebut. La ilaha illallah. Stop. Tengok, dia ada reaction tak? Okay. Tengok, tunggu 1 minit. Dia belum cakap apa. Tak nampak mula dia. La ilaha illallah. Tengok. Kalau dah dengar atau nampak lidah dia, tak dengar suara tapi lidah dia, kita nampak dia ada. Stop. Maknanya stop, jangan buat apa lagi. Jangan cakap lagi. Bagus dia dah cakap, tak apa, biar dia cakap lagi. Jangan. Biar dia dah cakap la ilaha illallah, stop. Cakap dengan semua orang, dia dah cakap la ilaha illallah, tapi perhatikan dia. Kalau dah lepas dia cakap word lain, kalau after macam 3 hours itu, dia belum meninggal tapi dia macam tiba macam, aduh, misalnya, atau haus, dia cakap kalimat lain. Dan ulangi lagi. Lepas kasih dia air semua, nanti kita ada adab kasih orang nazar. Dan ulangi lagi. La ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah, stop. Sebab apa? Kita nak kalimat tu, kalimat terakhir sebelum dia mati. Dia dah sebut. Bila dah sebut, kelas. Walaupun dia meninggal 10 jam lepas tu. Yang penting last word dia, la ilaha illallah. Okay? So bukan mesti repeat banyak kali. Baguslah dia dah cakap sekali. Biar dia cakap 3-4 kali. Tak payah. Dia dah cakap sekali dah. Okay? Dia dah cakap sekali dah. Dia sunahkan meminta orang alim atau orang soleh atau orang yang lebih tua dari segi pengalaman, ilmu dan umur yang mengajarkan talqin ini. Supaya si fulan ini rasa dihargai. Orang yang lebih alim daripada dia ajarkan dia. Manusia ni dia ada fitrah yang dia lebih suka dengan orang yang lebih tua daripada dia. Orang yang lebih berilmu daripada dia. Kan? Manusia ni dia ada sikit lah perangai ego dia tu. Kau bayangkanlah kalau orang yang lagi jahil yang cakap dalam kau ingat kau bagus sangat kenapa nak nanti dia tak nak sebut. Kan? Lagi-lagi syaitan kat sebelah dia. Tahu siapa yang tengah talqin la ilaha illallah, dia tu semayang pun nanti dia cakap tak nak. Jadi dia orang yang lagi alim, orang yang soleh, dia hormat. Supaya dia hormat, dia buat. Okay? Tidak perlu dengan kalimat syahadah yang kedua. Itu tidak ada satu keperluan. Sebab Rasulullah dah kata, Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Rasulullah dah cakap dah, siapa yang word terakhir dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Rasulullah tak cakap, kalau boleh sambung Muhammad Rasulullah, tak ada. Okay? Okay, kemudian seterusnya. Okay, ini nota-nota tambahan. Sunnah dititiskan air ke mulut orang yang sedang nazak. Sebab apa? Sebab biasanya orang yang tengah nazak ni bersangatan dahaga dia. Dia tengah very struggling with apa yang dia sedang hadapi. Situasi yang dia sedang hadapi itu sangat-sangat menyiksa dia. Dia sedang berada dekat dua alam kan? Tengok, sedang berada di antara dua alam. Alam dunia dan alam barzah. Alam akhirat. Oleh itu mereka itu orang yang sedang nazak ni dapat melihat makhluk-makhluk kedua-dua alam ni. Dia nampak kita yang berada di sekeliling dia. At the same time dia nampak jin dan syaitan juga. So itu kita kena help them dengan menarik malaikat rahmah. Okay? Dan kaedah memberi air ini, cara dia yang terbaik adalah hancurkan ais menjadi ketulan kecil, kemudian letak bawah lidah. Kenapa? Sebab orang yang dalam keadaan nazak dah tak boleh terima air, nanti selalunya mengalir. Kan? Mengalir. Tapi apa yang kami pernah buat juga, kalau kita tak letak ais, sebab kalau letak ais pun jangan takut, jangan rasa dia macam, nanti dia rasa kebas ke tak. Sebab dia akan sangat cepat untuk cair. Sebab badan dia panas. Okay, jadi tapi apa yang kami pernah buat juga, guru kami pernah ajar, kalau boleh ambil syringe. Kemudian masukkan kat tepi. Jangan masukkan kat tengah, sebab dia kalau masukkan tengah itu yang mengalir. Masukkan tepi sikit-sikit. Tapi kalau boleh suap air, walaupun dia tak minta. Sebab dia orang yang tengah nazak ni sangat-sangat haus. Isi dia cakap atau tidak, tapi mereka sangat haus, percayalah. Okay?
Jadi dihancurkan ais, diletakkan di bawah lidahnya. Kerana kalau kita titiskan air, sebenarnya air itu keluar. Okey. Kemudian di antara nota tambahan juga, orang yang sedang nasihat biasanya tak boleh terima kemasukan air. Dan kita ni yang ada dekat dengan dia wajib dibuat seperti ini. Sekiranya orang yang sedang nazar itu kelihatan sangat dahaga. Walau dia tak minta, tapi kita nampak dia macam nampak dia sangat dahaga, kita wajib titiskan air. Kalau kita tak titiskan air, seolah-olah kita dah tunggu dia kematian dia. Macam dah lah, dah nak mati pun, tak payahlah nak minta air. Tak boleh. Kita wajib juga kasi dia air. Okey? Sunnah ketiga berada di sisi orang nazak. Sekarang kalau kita ziarah orang tengah nazak, apa sunnah yang kita lakukan? Yang pertama, insya-Allah alhamdulillah saya yakin ramai kat sini tahu dan selalu buat. Biasanya kita dianjurkan untuk baca surah Yasin. Yasin kata baginda SAW, 5 quri'alah. Bacaan Yasin itu biasanya dengan niat apa yang mereka niatkan. Maknanya kenapa apa-apa ini Yasin? Anak nak exam Yasin, si dia ni nak beranak Yasin, yang ni nak meninggal Yasin. Kenapa? Yasin itu apa sebenarnya? Yasin ini Rasulullah kata dibaca dengan niat apa pun yang kamu niatkan. Sebab tu kalau kita anak kita nak exam, kita niat mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dia. Dapat. Kalau si fulan ini sebab dia nak dia hakim misalnya, kita baca Yasin, dapat. So kita mudahkan urusan dia. Si fulan ni tengah nak beranak, baca Yasin. Mudah-mudahan mudah urusan bersalin dia. Si fulan ni kita nampak dalam keadaan nazak, mudah urusan keluar roh dia. Kerana Yasin itu dibaca untuk apa yang kita niatkan. Kemudian disunahkan membaca surah Ar-Ra'du. Ra'du ni khususan untuk memang the moment dia dah nazak. Kalau Yasin tu, kalau dia dah sakit, dia masih boleh berbual apa semua, kita dah boleh mula baca Yasin. Tapi kalau Ar-Ra'du, secara khusus untuk kalau dia dah start nazak. Ar-Ra'du. Supaya cepat dan mudah urusan keluar roh dia. Okay? Dan yang afdal adalah bacaan Yasin sebanyak 40 kali. 20 kali tak semestinya daripada orang yang sama, kumpulkan 40 orang, setiap orang ambil satu Yasin. Itu juga boleh. Bilangan 40 ni bilangan yang ada rahsia. Dia ada sir. So, kebanyakannya 40. Di antaranya, baginda SAW jadi Nabi, terima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Sebab tu nombor 40 ni dia special. Okay? Sunnah disugikan. Sunnah kita siwakkan orang yang tengah nazak. Yang pertama supaya mudah dia ucapkan talqin tadi, la ilaha illallah, dan juga mudah keluar roh daripada jasad dia. Dengan dalil Rasulullah SAW waktu sakarat, Rasulullah minta. Rasulullah tengah rasa sakarat ni, Rasulullah minta siwak. Okay. Toothbrush. Maksudnya toothbrush yang siwak ke? Dia bergigi. Sebaiknya siwak. Untuk ambil sunnah tu memang kayu sugi lah. Okay. Rasulullah SAW waktu sakarat yang dah tak boleh berbual lagi, Rasulullah nampak siwak yang dipegang oleh Sayyidina Abdul Rahman. Sayyidatina Aisyah sadar, Sayyidatina Aisyah faham bila Rasulullah bagi signal dengan mata. Rasulullah tengah sakit sakarat, sekali tiba-tiba masuk Sayyidina Abdul Rahman bawa siwak. Sayyidina Aisyah tengok Rasulullah very interested in that siwak. Macam gitulah, macam minta. So, Sayyidina Aisyah ambil siwak, kasih Rasulullah SAW. Sugikan Rasulullah SAW. Okay. Yang ketiga, jangan buat bising di sisi orang yang sedang nazak. Jangan biarkan environment orang yang sedang nazak tu bising dengan suara TV lah, dengan anak-anak yang berkelahi atau bermain. Jangan. Di sisi orang nazak tu biar tenang, paling-paling bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan. Orang yang fokus dengan orang yang nazak dengan amalan. Jangan biar bising dengan orang bergaduh lah, dah fikir pasal harta lah, na'udzubillah. Okay. Yang keempat, dituntut supaya si sakit itu bersifat roja, bukan raja. Roja ni sifat berharap. Maknanya apa? On top of kita talqinkan dia, kita bisikkan kat telinga dia, baik-baik sangka dengan Allah Ta'ala. Jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Saya tahu awak tengah tak senang apa yang sedang awak hadapi. Saya rasa awak tengah nampak macam-macam sekarang ni. Percayalah Allah sayang awak. Biar dia berharap dengan Allah. Jangan takut-takutkan dia. Itulah banyak sangat dosa. Awak tahu tak apa yang awak nampak? Itulah tempat awak lah. Jangan takutkan dia. Orang yang tengah nazak, jangan biar dia ada khauf sangat. Khauf ni takut untuk orang yang waktu sihat.
Siapa yang belajar tasawuf dia tahu dia perlu ada dua sifat ni, al-khauf wal raja, takut dengan azab Allah, berharap dengan rahmat Allah. Ini waktu kita sihat sekarang ni, kita kena balance dua perkara ni. Orang tengah nazak dah jangan balance lagi. Dia kena banyak ar-raja tu, dia kena banyak letak harapan. Kita kena kasih dia harapan. Apa pun yang awak sedang nampak ni, percayalah tu hanyalah itu sahaja je, syaitan nak takut-takutkan awak. Allah sayang awak. Letakkan harapan dekat dia. Jangan macam awak tengah nampak neraka ke sekarang ini, awak hati-hatilah, saya tak boleh bawa lah mungkin kat syurga. Jangan takutkan dia lagi. Dia dah tak perlu ada khauf tu lagi. Dia kena ada ar-raja je sekarang. So maknanya kita ni dituntut untuk terapkan ar-raja. Dia ni mengharap rahmat Allah, maghfirah Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Supaya dia kalau dengar suara kita, dia terpaut, dia ikat dengan tali pengharapan. Dia tidak menakutkan, kita tidak takutkan dengan azab Allah. Okey? Waktu nazak. Al-khauf ni waktu sihat. Okey? Okey, tanda okey dah habis. Maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah buat apa sebaik yang kita dah buat, akhirnya orang tu meninggal. Sekarang tanda-tanda yang orang tu dah meninggal. Macam mana nak kenal pasti yang seseorang tu dah meninggal dunia? Yang pertama, kita kat Singapura senang je panggil doktor. Kan? Panggil doktor sahkan dah meninggal. Tapi tak apa, sebelum panggil doktor ke, doktor belum sampai ke, jam ke apa, untuk awak kenal pasti dia dah meninggal, ini di antara tanda-tandanya. Pertama, batang hidung dia kelihatan seperti patah atau jatuh. Maknanya dah tak, kalau dia mancung, dia punya hidung dah tak straight macam tu. Dia dah jatuh. Okay? Tapak jari kakinya cenderung menghala ke bawah. Dia dah tak straight. Orang kalau tidur macam mana pun, still kaki dia straight macam ni. Tak senang untuk dia gini. Tapi kalau dia dah meninggal, dia dah jatuh. Okay? Tulang belakang dia terhampar rapat ke lantai. Tadi saya cakap. Maknanya dia baring, dia dah tak macam ni lagi. Kita kan spine kita macam ni. Tapi kalau dia dah meninggal, dia dah sampai bawah. Maknanya tak ada ruang untuk kita letak tangan kita. Cuping telinganya rapat ke belakang. Semuanya sebab dah tak ada roh lagi. Bila dah tak ada roh, semuanya dah tak berfungsi. Okay? Dan yang of course yang terakhir adalah pengesahan daripada orang yang arif tentang kematian. Yang ini seperti doktor. Okay. Kemudian, ni tanda-tanda kalau orang tu dah meninggal. Bila dah tahu orang meninggal, barulah apa yang perlu kita lakukan. Okay? Apa yang perlu kita lakukan? Ni pun benda yang penting. Sekarang dah panggil doktor, doktor dah datang, doktor dah sahkan kematian. Kalau ada apa-apa yang nak tambah ke, boleh ya. Ahlinya ada kat sini, jadi saya sekanlah, dia lagi ahli. Okay, jadi selepas kita dah, ahli keluarga kita dah meninggal. Waktunya malam, doktor dah sahkan kematian. Tukang mandi jenazah datang esok. Apa kita kena buat? Jangan tunggu tukang mandi jenazah datang esok. Ada benda yang kita kena buat. Okay, lagi-lagi kalau jenazah tu kita perlu yakni simpan selama overnight. Ada benda yang kita perlu lakukan. Pertama, menanggalkan pakaian yang mayat pakai ketika dia wafat tu dengan memastikan aurat dia terpelihara lah. Tanggalkan, yakni jaga aurat dia. Daripada orang yang buka pun, kalau awak tukar orang yang buka, jangan sampai awak ternampak aurat dia dan juga orang sekeliling. Cara dia. Okay, first kenapa? Kenapa kena tanggalkan pakaian? Saya pernah cakap. Saya tak tahu lah saya cakap dengan kelas ni ke tidak. Kenapa kita kena tanggalkan pakaian? Kata guru kami, orang meninggal, bila dia meninggal dengan pakaian tersebut sangat berat untuk dia. Itu pakaian yang dia kena sakarat tadi. Pakaian yang dia ditarik roh dia. Pakaian dia tipis lah macam mana pun, pakaian tu berat dekat diri dia waktu tu. So kita kena tanggalkan. Sebab pakaian tu menyakiti dia. So dengan cara apa? Okay, kita kena deal dengan jenazah ni. Tengok dia dah meninggal je, kita dah tukar kalimat. Kita dah panggil dia mayat, kita dah panggil dia jenazah. Tadi kita cakap orang sakit, kan, mak kita, ayah kita, dia meninggal je terus jadi tukar. Kita perasan tak orang, kita cakap misalnya kata pakcik saya sakit. Pakcik saya sakit. Selagi dia hidup, macam mana pakcik? Dia meninggal je terus orang tukar. Mayat dekat mana? Jenazah dekat mana? Bila mayat dah tukar dah. Dia dah bukan lagi pakcik, dia dah jadi mayat. So kita semua akan jadi ni. Kita semua sekarang apa pun dah panggilan kita, kakak, anak ke, ibu ke, ayah ke, nanti bila kita meninggal semua orang akan bagi kita mayat. Gitu. Okay, jadi cara dia apa? Okay, ambil satu kain tutup dia, lepas tu ambil gunting
guntingkan tepi baju dia. Supaya kita kena deal dengan jenazah ni dengan lembut. Kita tak boleh kasar-kasar. Kita tak boleh buka macam dia tengah hidup. Macam kita buka baju anak kita. Kan? Sampai dia kena tarik tangan dia macam tak boleh. Kan? Kita kena deal dengan dia dengan lembut. So kita gunting kanan, gunting kiri. Keluar, tarik keluar. Kan? Belakang pun tarik pelan-pelan. Seluar ke ataupun kain pun sama. Gunting kanan, gunting kiri, ambil. Supaya tidak memerlukan kekasaran ataupun yang ini betul-betul tarik-tarik untuk tanggalkan baju dia. Kemudian kedua, membersihkan najis dia yang ada pada badan mayat, terutamanya kedua tempat alat sulitnya, serta mencawatkan dia. Mencawat maksudnya letak alas. Dia letak alas kain ke, tak perlu, tak semestinya perlu pampers lah, tapi kalau ada pampers yang orang dewasa sila. Kalau tak, dia letak kain untuk cawatkan dia, supaya kalau ada apa-apa kekotoran tidak mengotori alas yang ada ke atas tempat perbaringan dia dan tidak mengeluarkan bau-bau yang tak enak kalau orang datang ziarah. So kalau kita tengok ada bau, maknanya ada sesuatu yang keluar, tukar cawat tu. Tukar cawat tu. Ni especially kalau simpan jenazah tu overnight lah, beberapa jam macam tu kan. Kemudian letakkanlah jenazah di tempat yang sederhana, tinggi dari bumi. Kalau boleh letak sikit, macam naikkan sikit, letak tilam ke kan, bukan betul-betul atas bumi, letakkan tilam ke apa. Kemudian hadapkanlah kakinya ke kiblat, sunnah. Okay, macam tadi dia sakit, macam itu juga kita hadapkan kaki dia ke kiblat. Kemudian yang keempat, hendaklah jenazah itu diletakkan di atas kain yang dilapik dengan plastik. Ini pun penting supaya darah ataupun apa-apa cairan yang keluar mengalir tidak membasahi tilam dan dikhawatiri meninggalkan bau yang busuk. So letak kain, bawah kain tu kena ada plastik. So kalau ada cairan keluar, dah boleh angkat dan dia tidak tembus ke tilam tadi tu. Okay, ataupun kapet. Okay. Kemudian menutup jenazah tadi dengan kain yang nipis. Jangan tutup dengan kain-kain yang tebal. Jangan tutup dengan toto. Toto tebal kan? Kenapa? Guru kami Muhammad Mariam kata macam tadi, dia masih ada kesan-kesan sakit sakarat. Kita tak tahu, dia tak bilang. Pelan-pelan lah, aku tengah sakit tadi sakarat. Dia tak cakap, dia dah meninggal. Tapi dia masih lagi ada kesan-kesan sakit. Sebab tu kita kena deal dengan mayat dengan lembut, dengan apa. Dan letakkan kain yang tipis. Sebab tu the best kain yang diletakkan di atas jenazah adalah kain batik. Kain batik. Okay? Jangan letak kain-kain tebal, jangan. Sebab berat untuk dia. Yang berwarna atau bercorak seperti kain batik lepas yang diselitkan di hujung bawah bahu mayat supaya tidak lekas tersingkap kalau ada angin ke apa. Dan kemudian jika mayat ditutup dengan kain tebal, dikhawatiri mengeluarkan bau busuk. Sebab mungkin dia boleh keluarkan cairan-cairan ala kuliah ataupun yang tadi saya cakap tadi tu. Kemudian seterusnya bahagian muka ditutup dengan kain yang berasingan. So the best thing is kain tu sampai badan, bahu, kemudian muka lain. Jangan the whole thing kain yang satu. Maknanya terus tak ada apa-apa lagi tau. Tak kan. Kain untuk badan, lagi satu kain untuk. Jadi kalau orang tengok muka, kalau orang nak singkap tengok muka dia, tidak akan ganggu kain yang menutup jasad dia. Kain yang menutup jasad dia still intact macam tu. Okay. Merapatkan, ini pun perlu. Merapatkan kelopak mata dengan diurut bahagian kelopak mata. Kalau dia punya mata terbuka. Kebiasaannya mungkinlah siapa yang menguruskan jenazah mungkin lagi tahu. Mungkin kalau dia meninggal, kita lagi kadang-kadang meninggal secara terkejut ataupun hal, selalunya dia punya mata terbuka sedikit. So, khususan orang, kan kita cakap tadi roh tu ditarik daripada kepala. So biasanya nanti mata terbuka sikit. So tutup mata. Rasulullah SAW buat juga dekat para sahabat untuk tutup mata sahabat yang wafat. Okay, jadi dengan cara urut-urut kalau tertutup. Dalam kitab Syekh Hafiz kata kalau tak tertutup, dahulu urut-urut pun tak tutup, cuba tarik kedua ibu jari kaki. Yang ni saya tak pernah buat. Yang tutup-tutup dengan mata saya pernah buat. Tapi yang ni saya tak pernah buat. Siapa ni nak try buat? Tapi tak pernah buat kat siapa Okay. Tarik kedua ibu jari kakinya secara perlahan-lahan mungkin. Jadi tarik-tarik mungkin boleh tertutup. Allah Alam lah macam mana scientifically dia. Masya Allah. Kemudian merapatkan mulut dengan membuat ikatan daripada ke dagu. So kalau mulut terbuka, first dikhawatiri ada apa-apa masuk. Kan? Dan angin, kita tak nak angin pun masuk. Sebab angin kalau masuk perut dia jadi kembung nanti besar. So kita rapatkan, tutupkan dengan cara apa? Ikat. Ambil tali,
atau yang cebisan kain yang panjang, ikat daripada ni, ikat sampai dagu tu supaya tertutup mulutnya. Okey, dikhawatiri ada apa masuk ke, binatang ke atau angin, semua kita tak nak. Seterusnya, merapatkan kaki jenazah tadi dengan mengikat kedua ibu jarinya. Kan kita cakap tadi, kaki dia akan jatuh. So, elakkan. Jadi, waktu dia dah baru meninggal, masih lagi senang untuk kita deal dengan dia. So, tarik kedua-dua jari kaki ibu, dekatkan, ini kemudian ikat. Antara jari kaki kanan dengan jari kaki kiri. Ikatkan supaya dia berdiri gitu. Ini urusan ni semua untuk memudahkan si pemandi jenazah nanti deal dengan jenazah tadi. Kita kalau tak buat, susah nanti untuk diorang. Dah lepas 9 jam baru diorang jumpa, mayat belum buka baju, mayat belum tu belum ni, susah untuk diorang buat. Mayat dah jadi keras. Okay. Seterusnya, meletakkan sesuatu sederhana berat di atas perut mayat supaya tidak kembung. Kita cakap mayat tu dia punya rongga-rongga yang terbuka ni dah tak berfungsi lagi. So dia kalau masuk je terus boleh mengembungkan perut. So elakkan perut dia kembung adalah dengan meletakkan benda sederhana berat. Dekat sini dia seperti gunting tapi yang dibungkus kain. Ataupun apa yang kita boleh buat, kita kumpulkan beberapa yang sederhana berat seperti okay, misal kata ni, cepik kuku kan. Cepik kuku ke apa, tapi kita letakkan dekat, kita bungkus dengan kain. Lepas tu getahkan dia sederhana berat, tak berat sangat, tak ringan sangat. Kemudian letak atas perut dia. Kemudian barulah tutup tangan dia dekat atas perut seperti di tengah solat. Perkara semua mudah kita lakukan kalau dia baru meninggal. Kemarin saya buat kepada almarhumah makcik saya 8 jam lepas dia meninggal. Saya tak tahu yang keluarga dia belum buat benda tu. So saya datang lambat. Dia meninggal waktu zuhur, saya datang lepas maghrib. Sebab bila urusan jenazah dia, bila balik pun rupanya pengurusan jenazah belum keluarkan dia dari plastik. Saya tak tahu. Waktu saya nak datang tengok wajah dia, bila saya buka baru saya rasa plastik. Baju dia belum buka, dia masih dekat dalam plastik yang hospital tu. So baru kita cakap, ya Allah, baru kita nak buka semua. Susah sekali untuk saya lembutkan dia punya ni, nak buat tangan dia macam ini, kaki dia nak satukan antara jari kaki kanan dan kaki kiri pun dah tak, sangat susah. Ambil masa berapa jam, kita urut baru boleh. Tangan ni semua dah rapat-rapat dah. So kalau boleh buat waktu dia baru meninggal, alangkah baik. Okay. Diletakkan penindik ini supaya perut jangan ditutup supaya meletakkan tangan mayat di atas supaya tidak dimasuki angin, supaya tidak kembung, dan diletakkan penindih di atas perut, kemudian ditutup dengan meletakkan tangan seperti seolah-olah di tengah qiyam. Okey, jangan sekali-kali meletakkan Al-Quran sebagai penindih. Jangan ambil Quran. Quran ni sederhana berat letak, jangan. Okey. Kemudian letak tangan mayat di atas pusat seperti dia tengah solat. Okey, macam ini. Kemudian jika sesuatu keluar dari rongga mayat yang terbuka seperti mulut, hidung, kalau ada cairan, ada pilihan kita, nanti kita tengok apa kita yang pengurus jenazah cakap kenapa keluar cairan semua. Kalau dah lama, hendaklah cepat-cepat kita bersihkan. Okay, bersihkan, ambil air, tuala basah sebaik-baiknya dengan air suam, kita bersihkan supaya tidak mengeluarkan bau. Kemudian membersihkan anggota mayat daripada cemaran seperti daki dan dilap menggunakan kain yang basah. Maksudnya apa-apa sahaja bekas-bekas kotoran daripada jenazah hendaklah kita bersihkan dengan lap. Jangan biarkan. Ini pun di antara yang penting. Saya minta maaf, saya rasa saya lambat sikit. Melembutkan sendi mayat dengan diurut dan disenamkan. Ni penting. Kalau lagi-lagi mayat tu kita simpan beberapa jam. Lembutkan sendi-sendi every 2 to 3 hours. Dengan menggunakan minyak, sebaik-baiknya minyak zaitun, kerana minyak zaitun tidak melekit dan dan dia mudah kering. Okey, cara dia macam mana? Semua ni, Allahumma salli ala Muhammad, semua joints. Okey, semua joints. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, urut sendi-sendi dia. Okay, jadi kita urut dia punya jari jemari, kemudian pergelangan, kemudian siku, kemudian bahu, sini bahu, tenggorokan, kaki dan tangan, kemudian pinggang, sebab tukang jenazah nanti kena dudukkan dia kan, Ustazah? Nanti kena dudukkan supaya dia tidak terlalu keras dan yang ni pun tidak terlalu rapat, sebab dia kena mandi kan.
So supaya tidak terlalu keras untuk mereka deal dengan jenazah tersebut. So every 2 to 3 hours ulangi perkara tersebut. Ambil minyak zaitun, sendi-sendi dia. Supaya bila mereka mandikan dia gini pun senang. Kemarin tu bila jenazah almarhum makcik saya 8 jam, saya nak buat macam ni pun dah tak boleh. 2-3 jam kita urut baru dia boleh bergerak. Saya sampai telefon pengurusan jenazah, macam mana ni? Saya cakap boleh, cuba lagi macam tu. Okay. So kita kena buatlah benda tu lepas dia meninggal. Okay. Sunnah diasapkan. Sunnah kita wangikan sekitaran jenazah. Jadi buhur kan, bakar kemenyan, bakar atau spray. Kalau tak ada, orang tak ada buhur, tak simpan kemenyan ke apa kat rumah, then spray every now and then spray wangi-wangian. Supaya tidak terbau yang tidak elok daripada jenazah tersebut. Kemudian yang dianjurkan juga adalah memastikan keadaan tidak sunyi dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, tahlil, zikir. Kalau orang tak boleh baca khatamah, dia ada tahlil, zikir, la ilaha illallah, bacakan surah Ikhlas kan. Tasbih-tasbih sediakan orang-orang yang kat rumah tu kalau boleh sediakan tasbih-tasbih. Kan kalau dia boleh ada 70 tasbih, baguslah. Bila orang bacakan 1000 kali la ilaha illallah, kalau tak dia pakai handphone. Jadi bila kita sediakan benda-benda macam ni, diorang tahu yang bila diorang masuk je rumah, kita jangan banyak perempuan lah, tengok orang rumah dia sediakan tasbih. Diorang automatically bila ambil tasbih, rasa bersalah tak kalau tak berzikir? Bersalah kan? Nanti dia berzikir. Jadi kita jangan sebab mereka itu berzikir. Jangan ada suara-suara yang lalai di sekitaran jenazah tersebut. Macam mana kita bantu orang yang tengah nazak tadi tu, seperti itu juga kita dapatkan that environment yang soleh sekitar jenazah. Hendaklah mayat itu dijaga. Okay? Jangan ditinggalkan keseorangan kerana dikhawatiri binatang akan mendekatinya. Takut ada apalah lipan ke kan. Jadi jangan. Maknanya jenazah tu sentiasa kena ada yang teman. Jadi kalau malam pun kena gila-gila, mesti ada yang tak tidur. Jangan kita teman kanan kiri semua tapi semua tidur. Itu bukan teman. Jadi itu kena ada yang alert, jaga jenazah tersebut. Ini perkara-perkara lain, ini semua extra-extra. Yang pertama, jangan dibiarkan binatang melatak dan meratap pada mayat. Jangan biar ada binatang-binatang sekeliling mayat. Kemudian amat digalakkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah, yakni mandi, kafan, sembahyang dan kebumi. Khususan secara terutama bagi mayat yang mati akibat aksiden, kemalangan ataupun mayat yang sudah hancur reput, yang kita tahu didapati dia tu meninggal macam few days after dia meninggal. Tak masuk-masuk je, orang-orang macam seorang-seorang kat rumah kan, tiba-tiba keluar cairan lah, bau kan, ada kan berita-berita macam tu. So kalau dah tahu dia tu dah meninggal dah lama, cepat-cepat uruskan jenazah dia, jangan simpan-simpan lagi. Penziarah tidak boleh, ni adab. Penziarah tidak boleh membuka penutup muka mayat tanpa izin waris. Ni adab. Kita jangan pergi je kat rumah terus buka penutup muka dia, tengok muka dia. Pastikan ada waris kat situ dan waris acknowledge. Buka dah, baru buka. Ni adab. Okay? Dan jika yang meninggal dunia itu ulama, maka disunnahkan mengucup dahinya. Tetapi perlu minta izin juga pada waris terlebih dahulu. Ni biasanya kita lakukan lepas dah mandi semua kan. So usually memang ada waris yang akan jaga. Okay, nanti dipanggil siapa yang boleh. Jadi kalau yang meninggal tu ulama, orang yang berilmu ke apa, walau kita bukan keluarga terdekat, kita minta izin. Tak, saya nak kucuk dahi dia. Sebab itu sunnah. Okay? Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Dan mereka lakukan kepada para sahabat yang lain. Okay. Afdal dibuat fidyah. Ini kalau untuk orang yang berilmu ni, diorang letak diri dia wajib untuk buat. Tetapi kita tak cakap benda ni wajib. Dia sunnah. Alangkah baiknya. So itu cakap dekat sini al-afdal. Terbaik untuk kita dapat buat fidyah solat, puasa, kafarah untuk si mati sebelum dikebumikan. Kita dia tengah hidup, uruskan benda ni. Okay? Kalau kita tak tahu macam nak buat, serahkan kepada kita. Tapi kita jadi penyebab ada orang uruskan. Fidyah adalah kafarah daripada solat, puasa dan kafarah sumpah, kafarah kalau dia pernah maki hamun, Allah A'lam kita tak tahu, dan sebagainya yang ditinggalkan oleh atau dilakukan oleh si mati semasa hidupnya. Jadi segala urusan fidyah ini eloklah diserahkan kepada para alim ulama atau orang-orang soleh yang faham akan masalah ini. Okey, fidyah.
Kita buat ringkas je. Kasih saya lagi 5 minit je Ustazah, sekejap. Okay, jadi fidyah ni adalah bayaran kalau kita ada benda yang tak settle. Okay. Ustazah, setahu saya bila solat tak tinggal, puasa tak tinggal. Ala kulli hal kita tak tahu. Kita tak tahu kalau dia ada pernah tertinggal atau dia solat tapi solat dia tu macam mana. Atau dia puasa tapi puasa dia tak sempurna. So bayar fidyah ni untuk sempurnakan kekurangan-kekurangan yang dia buat dalam perkara-perkara wajib ni. Okay, jadi fidyah ni macam mana? Simple je, tapi kalau kita dapat serahkan lagi alim buat, bagus. Tapi baiknya kalau waris yang dapat buat. Fidyah ni ambil Allahumma salli ala Muhammad, harta si meninggal, orang yang meninggal ni. Kalau tak ada harta, kalau ada yang nak buat on behalf dia pun boleh. Kira umur dia daripada balik, dari balik sebab seseorang tu menjadi mukallaf daripada dia balik. Jadi umur dia balik sampai yang dia meninggal. Okay, letaklah dia balik umur 12 tahun, dia meninggal umur 40 tahun. So dia ada 28 tahun. Okay, 28 tahun, kiralah berapa hari. Okay, berapa hari 28 tahun tu bayar satu hari satu cupak beras. Ataupun kalau kita, kemarin saya pernah kira untuk satu orang yang bertanya ni, satu hari kat Singapura dalam $1.40 to $1.60. $1.40 to $1.60. Satu hari $1.40. So kira dengan hari yang dihidup tu, bayarkan fidyah. Sebaiknya dilakukan benda ni sebelum dia dikebumikan. Kenapa? Supaya waktu dia dikebumikan, dia tak ada urusan hutang dia dengan Allah. Kita dah settle dah. The best hadiah yang kita boleh kasih kepada dia adalah kita mudahkan urusan barzakh dia. Sebab urusan barzakh dia tak senang. Dia nak hadapi macam-macam. So kita mudahkan seberapa banyak yang kita boleh. So kita settle urusan fidyah dia. Sebab tu waktu nak pergi kubur pun kita kasih pesanan kan dekat orang-orang yang ada sekeliling kita. Siapa yang si fulan ini ada hutang, tolong datang kepada waris. Supaya kita tak nak kasih dia kembali kepada Allah, masuk dalam alam barzah dalam keadaan dia ada hutang. So kalau boleh settle cepat-cepat. So hutang dia dengan manusia pun kalau boleh suruh settle cepat-cepat. Hutang dia dengan Allah pun kita tak nak dia bawa. Dia tak nak bawa hutang. So kita bayar fidyah dia. Tapi kalau tak sempat lah, busy lah dengan penatnya, dengan apa, tapi tak apa. Lepas tu kebumi pun boleh. Tapi ni al-afdal, yang terbaik. Okay, yang terbaik. Kemudian hendaklah selesaikan segala hutang piutang oleh warisnya. Ni semua yang kita cakap tadi. Saya waris, siapa yang dia ada berhutang tolong jumpa saya selesaikan. Siapa yang berhutang dengan dia tolong jumpa waris supaya dapat selesaikan. Begitu. Sekiranya ada zakat yang belum dibayar, bolehlah diambil daripada harta pusaka si fulan yang mati itu atau di antara si waris. Ambil dan bayar zakat yang dia belum bayar kalau mereka tahu atau dalam wasiat dia disebut. Kemudian yang sanggup mengambil tanggungjawab tersebut untuk uruskan dia punya harta-harta ini, sekiranya si mati belum mengerjakan haji atau umrah. Dia belum dalam hidup dia, sepanjang hidup dia belum lagi buat umrah ataupun haji. Maknanya dia masih lagi ada hutang wajib tu. Kan? Maka diambillah 1/3 daripada harta pusaka si mati. Selagi belum selesai semua ini, haram dibahagi-bahagikan pusaka si mati. Kalau kita tengok urutan pengurusan harta, faraid itu terakhir. Settle wasiat dulu, settle dia punya hutang-hutang dulu, settle dia punya fidyah ni semua dulu. Last baru faraid. Bukannya dia mati cepat terus kasih faraid. Tak, faraid last. Okay, yang ni semua kena settle dulu. Jadi kalau dia belum, pergi badal haji dulu untuk dia. Baru dibahagikan harta pusaka tersebut mengikut faraid. Mendapatkan surat pengesahan. Ni semua saya yakin ramailah yang tahu kan. Mendapatkan surat pengesahan kematian daripada pegawai perubatan dan membuat laporan kematian pada pihak polis. Yang ni samalah prosedur yang selalu kita tu kan, kena ada death certificate and all. Kemudian sekiranya perlu dikebumikan di tanah perkuburan kerajaan, hendaklah mendapatkan permit menggali kubur. Ni urusan pengurusan jenazah yang buat selalunya. Okay, kemudian yang terakhir, nota tambahan. Ini nota-nota tambahan. Tidaklah harus membedah mayat kecuali sebab-sebab berikut. Kalau boleh, elakkan bedah jenazah ni. Postmortem. Postmortem ni bukan benda simple lah. Kalau kita berbual dengan orang-orang yang tahu tentang urusan postmortem, kita macam, ya Allah, kau janganlah sampai kita menyiapkan postmortem. Postmortem ni dia pecahkan tengkorak kepala kita, dia bedah dada kita. Yang ni kita ni kembali kepada Allah dalam keadaan kita tak sempurna lah. Kan? Wallahualam, kalau orang yang menguruskan postmortem tu tak amanah,
dia ambil organ-organ kita, kan? Jadi tidak harus, maknanya tidak sangat-sangat tidak digalakkan, kecuali kalau dia mengandung dan kandungan dia masih hidup. So kena bedah, kan? Sebab nak selamatkan janin tersebut, maka sangat dibolehkan. Ataupun harta yang dia pernah curi, dia telan. Maknanya dia pernah telan ada harta, ada emas. Allah Alam lah macam mana, kan? Dia pergi tanam emas, dia curi, kemudian dia tanam emas kat perut dia ke apa macam mana. So kalau si Fulan tu cakap ada aku punya emas kat perut dia ataupun kat tangan dia, yang kat mana-mana anggota badan dia, wajib untuk potong supaya dikeluarkan kemudian dikembalikan kepada si pemilik tersebut. Baik. Kota. Itu is your Allah. Ini benda sensitif dekat Singapura. Saya tidak ada suara, tidak layak untuk saya cakap encourage ataupun tidak. Terpulang pada terpulang pada niat masing-masing lah. Niatnya memang nak tolong orang. Saya ada jawapan dia tahu, tetapi itu personal. Saya sebab dia ada certain benda yang kita boleh berpegang lah untuk diri kita, tapi kita tak boleh urge orang untuk ikut kita. Jadi saya sorry lah kalau saya tak boleh jawab soalan, tapi kita ikut, kita ni lah ulil amri. Kita ada ulil amri, kan? Kita ada ketua masyarakat Islam. Kita tengok apa dia cakap. So tengok fatwa Hota dekat Singapura, apa guideline yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa. Ya. Yang kita agree, kan? Okay. Faham? Faham? Saya tak bagi tahu encourage ataupun tidak. Yang saya boleh bagi tahu, saya saya opt out from Hota. Okay. Ustazah, orang yang sudah jadi mayat harus handle with very care, sebab masih dia boleh terasa sakit. Betul. Walaupun sudah meninggal. Betul. Sakit Sebab macam kita cakap tadi, maknanya sebab dia masih lagi ada kesan-kesan sakarat tu. Dan kita dah bagi tahu dah kesan tertariknya roh dari jasad tu urusan yang sangat menyakitkan. So dia sebenarnya sebab tu Rasulullah pernah cakap, kalau kamu dengar suara orang yang dah meninggal ni, kamu akan dapati dia bersuara sebenarnya dengan kamu. Kamu tak dapat dengar. So semua makhluk Allah di muka bumi ni dengar suara mayat kecuali dua, manusia dan jin. Allah buka hijab semua makhluk Allah dengar suara orang yang meninggal kecuali dua golongan ni, manusia dan jin. Kalau kamu dengar suara apa yang dia cakap, kamu tak ada orang yang boleh uruskan dia. So maknanya apa? Waktu mandikan dia tengah cakap sebenarnya, awak tak dengar. Waktu kamu angkat dia tengah cakap, awak tak dengar. Waktu awak nak masukkan dia dalam lubang kubur, dia tengah cakap tapi awak tak dengar. Yang cakap, yang dengar semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Rahmah Allah lah. Hikmah dia, Allah rahmati kita. Okay, yang terakhir, puasa mutlak pengurusan jenazah ni, macam mana? Siapa nak uruskan? Mutlak dia kepada anak lelaki yang khususan yang alim, yang arif, yang tahu tentang selok-belok pengurusan jenazah dan perkara-perkara yang bergantung pada tanggungan ataupun timbang si mati, tetapi diutamakan orang lebih tua di antara anak-anak si mati, anak sulung. Ya, anak sulung khususan lelaki, kan? Kemudian pengurusan jenazah atau tajhiz, penyiapan jenazah itu lebih elok dilakukan oleh waris yang terdekat. Kemudian daripada itu orang-orang soleh, maknanya kalau dia tak ada anak-anak, kan? Kemudian dia tak ada, dia sebatang kera, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang soleh. Jangan pernah membiarkan pengurusan jenazah itu dilakukan oleh musuh dia, orang benci dia. Kita tahu dalam hidup dia sedih ni memang paling benci dia. Nanti bila dia meninggal, awak dah yang uruskan dia. Jangan. Nanti dia akan Allah dia dendam ke, dia musuh, kan? Apa-apa dia buat pada si Fulan, jadi jangan. So yang utama, yang paling afdal, yang paling mutlak pada anak-anak, lebih-lebih lagi anak sulung, kemudian anak yang alim, arif,
kemudian orang-orang ahli keluarga terdekat kalau tak ada anak, kemudian orang-orang soleh. Jangan pernah kasih kepada orang yang memusuhi dia. Wallahu a'lam bissawab. So lepas ni dah selepas ni nak buat apa? Uruskan dia. Uruskan, kita panggil lah orang yang menguruskan jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf apa segala kekurangan yang tidak benar, yang tidak betul semua datang daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustazah, terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Ustazah, saya harap Terima kasih, video ni Ustazah. dapat. Terima kasih Ustazah. Sunnah tu Ustazah. sunnah. Jadi sunnah tu maksudnya apa? Kalau buat dapat kebaikan dia, tak dapat tak ada masalah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Tapi tak haram. Allah khairan kasiran, Ustazah. Yes. It is okay. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Tapi ada khilaf ulama. Yes. Calculation lah. Just on 28 years, Ah. about 15,000. So 365 multiplied by 28 years. 365 in a year, 28 years, multiplied by $1.50 Yes. is about 50. For 1 week is $1. Yeah, $1.40 to $1.50. Terima kasih. Dia punya fee dia dibayarkan pada like is there Fidia bagi kepada mana-mana wakil organisasi Islam, ataupun kalau kita macam mana pengayahan zakat. pada mana kita sebut zakat.sg boleh. Oh yes. MUIS punya ada nanti kat situ Fidia. Ini boleh bayar kat situ MUIS website. Kita MUIS hadiah-hadiah kan. Kenapa apa lagi? Tak semestinya. Kalau you boleh buat macam, kalau you ada pad yang orang dewasa kan, okay, pakai. Kalau tak ada lipatan kain, towel pun boleh. Semua ni just letak kat belakang dan macam tarik ke depan gitu je. Letak yang macam keren, itu baby. Diaper Boleh, kalau ada diaper, adult diaper boleh. Okay, so apa lagi? Ayo. Tak dengar cik? Buka mak. Buka. Kalau kaki dia tak boleh lurus. Oh, okey. Faham. Dia okey. Kita buat benda yang kita belajar ni semua semampu yang kita boleh. Kalau memang dia tak boleh lagi, kita tak jangan paksa. Takut apa-apa jadi. Semampu yang kita boleh sampai situ saja. Lepas tu kita kebanyakan pengurusan jenazah pun sama. Mereka akan buat semampu mereka. Mereka tak akan like literally force, paksa takut terpatah ke apa kan. So semampu yang kita boleh. Sebab tu saya cakap tadi, sebaiknya buat waktu dia baru-baru meninggal, masih lembut. Tapi kalau dia dah memang dah keras, tak apa, Allah tahu. Yang penting kita dah buat semampu yang kita boleh. Allah. So sekarang saya. Kalau kita bagi baris yang ni kan kena tekan sarungan. Betul? Jaga aurat dia. Sebab kita letakkan kain kan, sebelum kita nak tukar syawal pun kita jangan tengok. Kita tak boleh tengok. So kita buat macam di bawah kain. Macam kita juga orang yang nak mandi jenazah tadi, dia pun tak boleh tengok aurat si orang yang meninggal. So dia akan buat semuanya di bawah kain. Kain akan tutup badan dan jasad jenazah tadi. So it's best to simpan mayat dalam bilik. Kalau dah habis mandi baru taruh sebab ramai yang datang. Terpulang.
Okey, terpulang sebenarnya ada orang dia okey je kalau letak kat luar. As long as kita sebagai ahli keluarga tahu macam mana nak jaga aurat dia, jaga ya kalau bisa kata nak tukar cawat ke apa kan. Mungkin boleh cakap dengan orang-orang yang datang ziarah minta maaf kan, boleh keluar sekejap ke lelaki keluar sekejap kita nak uruskan boleh. Maksudnya ya, semua terpulang pada ahli keluarga. Apa lagi? Saya Soalan saya nak ucapkan kalau ada lelaki mana boleh ini dong malah tak boleh. Kenapa? Saya tahu macam ni semua. Kita pun sama kalau tengok orang soleh kan rasa cakap salam je dia. Taklah kalau orang lelaki kita perempuan tidak disunahkan untuk berjodohi dia. Walaupun ada dia punya wuduk tak batal apa. Tapi awak tahu lah bukan mahram dia. lelaki semua yang pergi kerja. Betul, sorry. So yang perempuan, yang lelaki. Jangan yang meninggal ni baba. Bang, licin bang. Orang pandai. Okay, ada apa lagi? Kita ambil one last one. Boleh. Kita take a break and then tak maaf kalau tak nanti kita siapa boleh sambung dekat akhir ZN. Boleh. One last question. Silakan Cik. Tak semua orang boleh lihat banyak SIM. Yang SIM. Kalau tekan okey. Apa dia Cik? Cik yang berbaju oren? Ustazah lah dan lebih terlalu dia kata kalau kita menghadap bulan nazar dan kita kena baca dalam Allah asingkan dan nazar sebagai raja takut dan kita baca la ilaha persembilan jadi la ilaha tu maknanya ada Tidak ada Tuhan. jadi kalau kamu dia sudah sampai Ke Allah faham. ada saya membawa Faham. InsyaAllah. Ini pesan saya dengar juga. Boleh terima. Masya Allah. sebab takut dia Terhenti dekat situ. dari Tuhan. Betul. Faham. Terima kasih Cik atas perkongsiannya. Alhamdulillah, kalau ada orang soalan lagi boleh tulis. Nanti masuklah halaqah Zahidatul Naim. Kita sambung kat situ insyaAllah. Okey, kita mungkin ambil break. And then boleh take break tu. Okay, dengan buat last word. Okay, jangan sampai ada yang pingsan. Last word sikit. Oh, dalam Zoom ada soalan. Oh, sorry. Bukan. Faham. Boleh dengar suara saya saja lah. Boleh. Kalau dapat kuatkan better. Ustazah dibolehkan organ. Tanya sakit sedang koma. Saya dimasukkan. Tak ini semua saya nanti kita jawab. Okay. Yang berada dekat dalam Zoom, saya take note of your soalan. Saya cuba jawab dekat dalam sesi HZN kita. Minta maaf sangat, kita perlu untuk berehat seketika sebab semua dah menghadapi kematian tadi tu. Jadi diorang nak kena semua nak kena rehat sekejap sebelum kita uruskan jenazah insyaAllah. Okay, terima kasih semua atas perhatiannya. InsyaAllah segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.